Baru-baru ini kami berkesempatan untuk pergi ke Negeri Sembilan. Trip ringkas 2 hari 1 malam namun memberikan kami pengalaman di luar jangkaan. Let's go! Perjalanan dari Kemaman ke Kuala Pilah sebenarnya memakan masa hampir 4 jam. Kami bertolak dari rumah sekitar jam 9.30 pagi sebab nanti nak singgah makan tengah hari dekat satu spot menarik dalam daerah Bera. Kat mana? Kenalah tunggu. Seperti wanita yang lainnya, bukan karena parasmu yang indah, tapi elok sikapmu menenangkan. Kau ajarkanku arti Trip kali ni bermula dengan satu sebab yang simple. Asalnya, papa diorang nak main bola kat Kuala Pilah. Memandangkan cuti sekolah masih berbaki dan kami semua pun belum pernah jejakkan kaki ke Kuala Pilah, memang kami tak lepaskan peluang lah. Mana boleh papa pergi berjalan sorang-sorang kan? Ya. Hai. Kita nak pergi mana? Nak pergi mana ni? Betul. Kuala apa? Kuala Lumpur. Bukan. Kuala Bilang. Ha? Kuala Lah. Pilah. Negeri mana? Sembilan. Yeay. Baca doa Allah. Tapi Pakai mak. masalah kosong pun okey lah sebelum ni kan. Sehat. Hey, ya je lah. Tim K-pop. Naik sana. Yang ini I'm having fun here. Today, we're going to Kuala Pilah. Where are you? I'm over here. Oh. Can I take the video? Now. You can't. Look at this. Isn't it look cozy inside? Oh my god. No. It's wild. Cool, right? Macam biasa, travel day adalah cheat day. So, kita singgah beli pastry dulu. Kopi dah ada, siap prepare dah kat rumah tadi. Kopi yang paling sedap adalah kopi yang kita buat sendiri, betul tak? Ku lerai segala yang terkusut, ku simpul agar menjadi rapi. kopi dulu baru kamu. Kopi dulu baru saya. Kopi. Travelling day, Cik dia. cheat day, makan pastry. Petronas ni. Setiap sekian lama engkau menjadikan aku pelakon dalam sandiwaramu. Cintaku, rinduku, bukannya yang terkusut, ku ikat, ku belai dan ku simpul. Hati ingin berbicara, hati pun sering bertanya, di mana hujung jalan cerita, bukannya di bibir tanpa sebarang nokta. Selangkah engkau pergi, 1000 langkah aku mengejarmu.
Rabu pucuk paku sayur kacang, panggang ikan puyuh tumbuk sambal belacang. Celor pucuk labu buah ulang, tanok nasi beras usang. Oh, ikan kering anak tambang. Nak makan sedap kita piti tak ada, bini beranak rapat anak ramah tajak. Kadang pisang sikap kita dok dan koyok, ada lagi hak dok teriak. Okey, dah nak sampai tempat makan tengah hari kita. Seperti yang terlihat di signboard, nama restoran ni Jaman Tori Terapung yang terletak di Kampung Paya Panjang, Bera, Pahang. Owner dia samalah dengan Jaman Tori kat Kuantan, tapi yang ni special sebab makan di atas Sungai Pahang. Oh, sang anak dok jerit. Oh, pagi-pagi minta. Bunyi besi. Yeah, bridge. Look at your feet, Mama. Okay, sampai dah. Ha. Di sini dia cuti. Senin cuti. Okay. Sedap. Sedap. Macam Bandung. Macam Bandung. Biasa Bandung. Yes. Ni, cepat Papa cakap apa menu dia. Ikan patin tempoyak, Ikan patin tempoyak, tilapia goreng, tilapia goreng, ayam kampung goreng. ayam kampung goreng set. Asam. Ikan kasam. Okay. Fresh orange dengan soda. Soda apa? Soda lychee. Sedap ke? Kamu makan? Makan sebingkai je. Kenyang tak? Mama, ni. Tengok dia. Hijau. Manis ke apa? Ayam betul. Okey. Kurang kan? Ha. Dia sedap yang termeluk ni kan. Masak pedas. Ni dia ada nasi. Kenyang ke? Kenyang. Tak payah angkat itu. Baru siap makan. Mama, Fayat 8. I am 5. I'm 5. I'm 6 years old. Sekarang. This year. I'm ini sekarang. Bukan sekarang. Perut yang tadi berkeroncong kini sudah terisi. Kami pun menyambung kembali perjalanan yang berbaki kira-kira sejam setengah lagi sebelum tiba di Kuala Pilah. Lambu. The weather heritage is award to Amin. The weather heritage is award to Amin.
ni tak kena langsung kan? Pokok kurma ni bawah sini. Kan? Dia punya ni rapat betul. Okey, jom let's solat. Kita berhenti solat di Masjid Karyah Serting Tengah. Ada pokok kurma. Abik ni kan letak sini. Ni. Jangan ni rosakkan. Awak. Inilah white hibiscus. Do you want to have these kind of flowers? Yep. How much money do they cost Nanti- on Shopee? Nanti kita tanam dekat rumah. Yay! Shopee cepat. Ada orang. Di sekolah Batu Kikik. Syarat bersendi kita bulat. This is Bella, one more time. Antara dua gunung dia daerah. This is Bella, one more time. Berkat layang di Pertuan Besar. This is Bella, one more time. This is Bella, one more time. This is Bella, one more time. Kau ulu kau hilir ke baru kau dage. Ada buah pak dan ibu soko. Apa guna kalau kita kau din berdoket. Sakit poning kita nantikan terjaga. Pematang di pupuk, jangan-jangan bijak. Tanah tengah lembut, nanti kau nak bijak. Kata orang tua, orang lama-lama. Yang koci bolopak, bosa jonjak. Adat bersendikan cara. This is Bella, one more time. Syarat bersendi kita bulat. This is Bella, one more time. Antara dua gunung dia daerah. Jam 4 petang, kami tiba di Melang Inn. Kami pilih untuk menginap di sini sebab dekat dengan Stadium Kuala Pilah, 9 minit je ke sana. Tekan nombor 2, tekan nombor 2. Not yet. Nombor 2. Not yet. Dia nak tekan kan? Tekan ni agak lah. Guest room key. Tekan. Easy to tekan. Dia cakap ada fish hawk. Bukan, Papa. Dia what's behind this? Ikut. What's behind Kan. Papa? Dia cakap ada fish pond. Swipe. Diamond Cove. Ikut sini lah. I have to check out the bathroom. I want to see. Ada ikan koi. Gemuknya ikan ni. Besar betul, ada yang gemuk-gemuk. Yang warna putih tu kan? Tu kita cari makanan dekat pasar. Kat pasar malam. Untungnya lagi kat sini, setiap hari Jumaat ada pasar malam kat depan hotel je. So, dinner kita malam ni, makanan pasar malam. Abang balik Minang. Sama je abang balik. Oh ni.
Try smell, Mama. Try it. Wangi. Bukan. Oh, sedap. Asap. Asap. Dah siap makan, dah siap solat, kita gerak ke stadium Kuala Pilah untuk event utama bagi trip ni, game bola papa. Go at a football field. Football field. Yeah. Stadium. Yeah, football stadium at Kuala Pilah. Yay. And later, when the match is not starting yet, we're gonna play it. Yeah. Yeah. You're going to play football. Yes. Lagu bola. Akan berkati sekalian yang setia, musuh-musuhnya semua habis binasa. Akan berkati sekalian yang setia, musuh-musuhnya semua habis binasa. Hancur bodoh gai 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 bodoh gai. Hancur bodoh gai 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 bodoh gai. Ai, hari ni nak jumpa Tomat, lepas solat malam kang nak pergi stadium Paroi. Nak pergi padang keramat, tapi tak boleh bukan dokai Kuala Lumpur. Tak kira menang kalah, ini hari dan tak lagi dari masalah. Berkumpul tangkona atau bola kang tiang gol. Kau porak mana tak api dendo, suku seboleh ataupun biduando. Yang berkojo dan yang tak berkojo, turun stadium sehati sejiwa. Akan berkati sekalian yang setia, musuh-musuhnya semua habis binasa. Akan berkati sekalian yang setia, musuh-musuhnya semua habis binasa. Hancur bodoh gai 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 bodoh gai. Hancur bodoh gai 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 bodoh gai. Ai, tak kira kau porak mana, Buffalo Soldier UN9 P27. Kalau pergi tengok bola, satu stadium semua berkumpul. Tak kira menang kau kalah, ini hari dan tak lagi dari masalah. Turun ngeramai ke star, haruk botol bila dah skor. Kau porak mana tak api dendo, suku seboleh ataupun biduando. Yang berkojo dan yang tak berkojo, turun stadium sehati sejiwa. The Honourable Martin Lister. Apa ni? Oh, Martin Lister. Lister dia presiden. Presiden dia lah. Taman Riadah. Pagi ni lepas check out hotel, kami pusing-pusing je cari tempat sarapan. Tak cari mana-mana tempat viral, kami cuma nak rasa pengalaman macam orang tempatan. Mana yang agak-agak nampak sedap, kita cuba. Harap-harap memang betul-betul sedap lah. Mula ke? Okay dah, baru tekan. Ni kalau Kak Ngan nak dia turun. Boleh tak? Dah. Okay, go. Okay, Kak Ngah nak review nasi lemak Negeri Sembilan. Cuba nasi dia dulu. Okay, cuba. Okay, nasi dia rasa apa? Ada rasa lemak ke? Ada rasa masin ke? Okay. Sambal dia pedas ke manis? Pedas sikit. Sedap. Ini nasi dia. Oh, sedap. Rasa teh tak manis sangat. Sebab minta sangat-sangat kurang manis. Yeah. Oh, sedapnya. Jarang dapat air teh yang sedap. Okay, kakak dia makan chapati. Lempeng. Lempeng. Okay, go.
Try je. Bagi tahu sikit rasa, describe. Describe sikit rasa dia macam mana? Rasa dia okey. Okey. Boleh. Just the same. Rasa dia macam manis sikit. Ha? Macam mana? Manis sikit. Okey. Sedap ke? Sedap kari? First time Faik cicah kari. Makan roti canai. Saya banyak kali dah. Sedap lah kari dia. Banyak tu. Boleh makan. Boleh makan elok-elok. Tadah pada dalam pinggan. Terus dia dalam pinggan you. Sedap. Itulah tak cuba selama ni. Sampai Negeri Sembilan baru cuba. Ha? Pedas juga. Tapi sedap. Sedap. Rasa lemak dia macam mana? Si lemak dia Yummy. Yummy. masin sikit. Masin sikit. Yummy. Lepas tu sambal dia tak manis lah, tapi tak pedas sangat. Biasalah. Okey lah. Ni roti sardin dia. Roti sardin dia pun sedap. Kuah dia sedap. Okey, kedai makan kita pagi ni kat bawah pokok lah. Nampak sikit pokok. Pokok beringin ChatGPT kata. Cik kita betul beringin. Yang bisa Kedai lauk. pergi Ni nak singgah masjid sekejap. untuk kemaslahatan umum. Seterusnya, kami menuju ke Bandar Diraja Negeri Sembilan iaitu Seri Menanti. Mulai trip kali ni, kami target nak melawat bandar-bandar diraja di setiap negeri di Malaysia ni. Selalunya, kat sinilah letaknya istana lama dan muzium yang menyimpan adat dan tinggalan sejarah di tempat tu. Tengok, masih banyak rumah lama yang cantik-cantik dan masih terjaga. Seronok sangat tengok. Mendaki jalan pandai sikit, menurun jalan kabiaro, di mahati indah mau pe awak tak kijua ayam den lape. Siku aja bang, siku aja pe, sai kuat tabang, sai kuat lape, tabang lanju onan karimbo. Sampai je kat sini, rupanya istana tutup untuk kerja-kerja baik boleh. Tak apalah, belum ada rezeki nak melangkah masuk ke sini. Sampai mendaki dek urang baso, duduk taman wang tiok saban tahun, takkan aja ayam den lape, den sangkong lama. Kat kawasan ni, kami nampak banyak kedai dengan kepul-kepul asap. Kedai itik salai. Tapi tak dapatlah nak berhenti makan sebab perut kenyang lagi. Jalan sebelah siap jam ya. Penangan itik salai. Alhamdulillah, jalan kami pula menuju ke Seremban clear je. Tasting bahulu ayoy. Kita makan tadi. Sedap lah. Mak, saya rasa sugar. Sugar? Sedap kan? Manis ke? Manis tapi saya rasa sugar. Sedap ke? Sedap. Sedap kan? Oh, Tengah sedap? tak rasa. Kenapa tak rasa? Tak kenyang. Kenyang, okey. Sedap. Siku aja bang, siku aja pe,
Okey, dah sampai Muzium Negeri di Seremban. Tak sabar nak tahu apa ada kat dalam. Tapi kami dapat rasa mesti banyak benda menarik untuk anak-anak pelajari. Today we are at the Museum Negeri Sembilan. And then, right. Shall we go now? Shall we go now? Let's go. Whoa, that was close. See you at the top. Later down there, I want to show my speed. Okay? Okay. How fast I am. Bayaran tiket masuk RM6 seorang untuk dewasa, pelajar sekolah RM1, kanak-kanak bawah 6 tahun percuma. Tapi kami masuk bayar RM12 je sebab dia bagi anak-anak free je masuk. Alhamdulillah. Ni apa orang-orang asli? Dekat Pahang ada orang apa? Ada orang Temuan, Jakut, Semelai. Semelai. Can you Lagi Sembilan. Lagi Sembilan Temuan. Lepas Melaka pun Temuan. Lepas tu Johor, orang Seletar, orang Kanak. Lepas tu orang Kuala. Lepas tu Jakut. Jakut. Mesin apa? Mesin membuat kerusi pawagam. Oh, ini mesin membuat kerusi pawagam. Benda yang pelik. Nombor 4 dengan nombor 5. Mana nombor 4 dengan nombor 5? Oh, nombor 4 nombor 5 Jambia. Nombor 6 replika keris panjang. Nombor 6. Oh, pedang. Oh, dia ada keris macam-macam jenis. Kalau tengok ada keris Jawa nombor 1. Nombor 2 keris Jawa juga. Keris Bugis, ya. Nama diraja adalah yang lambang kekuasaan bagi sebuah kerajaan. Tahu tak? Cok Mohor apa? Tak. Stamp. Seronok anak-anak tengok macam-macam benda yang tak pernah tengok. Anak-anak pun dah besar, dah boleh baca dan faham dan boleh relate apa yang diorang belajar kat sekolah. Puas hatilah bawa anak-anak ke muzium ni. Dengan kita-kita pun belajar sekali sebab obviously memang banyak benda yang tak ditunjukkan oleh buku sejarah kita. Macam senjata-senjata rare ni. Mana ada dalam buku sejarah kan? Kira apa? Ha? Kira apa? Kira apa? Apa? Mana? Masuk lah secret entrance. Hey. Apa dia? Bola sawu. Ni biawak. Gigi ke apa ni? I can open the door. Hey, who wants piece? Replika. Kata jangan sentuh. Kayak jangan sentuh. Kata jangan sentuh. Hey, I want to tell you something. Hello,
there. I can't seem to see anyone. There's some sleeping in there, I guess. They're all sleeping. Mommy, what is this? I was about to fall. Mommy, there's an unbuilt house. Cuba baca ni tulis apa? Ada tulis. Can you see the door? The door is over here. No. We have pool. We have. Ke masjid? Look, I have two doors. Oh, it's a masjid. It's a. Tengok semua ni memang rasa kagum dengan masyarakat zaman nenek moyang kita dulu. Ilmu kehidupan diorang sangat lengkap. Ilmu bina rumah dengan seni ukiran halus, ilmu buat senjata, ilmu mempertahankan diri, bercocok tanam dan menyimpan makanan. Kalau dibandingkan, jauhlah kita ketinggalan berbanding nenek moyang kita. Patih ni, dia start pada sini lah. Anak buah ni maksud dia apa? Rakyat. Lepas tu rumpun, ruang, perut, daerah, suku daerah. Dalam beraja berpuluh, serta berlembaga anak buah berbuat apa? Faham ke tak? Papa pun tak faham. Rumah semua lah. Oh, ini rumah saya. Kenapa takut? Rumah saya lah. Rumah saya lah. Papa. Tengok tu. Mana? Oh, Tok Pengulu. Jaga ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lah, bukan macam ni. This is not my house. Wow. Let's go. Fikir. Oh, tu ada tuan rumah tu. Saya duduk tingkap. Kau nak buka tingkap. Dia replika sebenarnya, dia besar lah kan? Ke dia memang saiz ni? Nak tak buka? Boleh. Buka. Okey, buka ke tutup? Buka lah. Buka. Okey. Tak panas mak. Kalau hujan pun tak bocor. Memang sejuk betul kalau kena pakai selimut tebal. Bukan saya nak pergi dalam sini. Memang masak, dia pindahkan rumah ni. Wow. Dia pindah ke rumah ni kat mana? Yang Kat sini? telah menghadiahkan istana ni Ni- kepada puterinya Tuan Cendai. Yang ni memang bukan dia buat replika. Ni memang rumah betul. Macam mana dia boleh letak sini? Dia angkat. Dan yelah, Tunku Cendai ni rumah ni hadiah kepada puteri tu. Over there. Ayah dia bagi. Inside. Pangkal Serambi. Yang sana boleh duduk. Ha, go. Jom duduk. Ni tingkap bengkuang. Ha. Tengok dia anyam. Oh, dia gunakan untuk istiadat bertunang. Ada majlis dah. Ha. Gaya yang dikahwin. Cik. Buka. Kalau tengok baju yang di Pertuan Besar tadi kan, saiz kecil je orangnya. Maknanya tak adalah tinggi. Orang Melayu macam kita lah. Rendah-rendah je. Kamu buka. Ya Allah. Taklah. Ni anak-anak moden tak pernah turun tangga macam ni. Apa? You saw? Rasa semua pot. Semua pot. Ha, jaga tanah tu tengok. Takut. Ni rumah you guys. Ni rumah kakak saya. This is my house juga. Ada dua rumah. Saya beli yang ni dengan yang tu. Oh, Berharga RM1. RM1. Yang tu tengok. Yang tu rumah orang kaya. Sana rumah orang kaya. Beza kan? Yang ni rumah rakyat biasa. So, papa dengan mama orang kaya. You are rumah apa tu, Nuju Pak Belalang. Ha.
betul lah Piramli tu buat Hmm? rumah. Mungkin lah. Ini orang sekarang. Ha, Dia tak ada bilik lah rumah tu. tak ada. Papa, Mungkin lah. Rumah orang susah sangat lah kot. Papa. Tuan hamba. Nak masuk? Rumah contoh Negeri Sembilan ni istimewa sebab dibina tanpa sebatang paku pun. Catatan menyebut rumah ni pernah dirombak dan dibawa oleh pihak Inggeris ke London untuk pameran pada 1924. Memang dasar penjajah lah. Suka-suka je bawa balik harta benda orang. Sekali lagi. Okey. Papa kata rumah kaya tapi tak ada bilik. Okey. Cepat. Itu dia kat dalam. Oh. Macam anjung. Allah. Dia ada pintu lah kakak. Tu. Sama tu tak pintu. Assalamualaikum. Itu dia lipat belah dalam. Boleh. Punya ni kena langkah. Papa boleh Oh. tak naik? Papa boleh naik. Boleh naik? Dia tulis sini. Minta. Naik lah. Saya takut. Saya terjatuh kan. Tak apa, naik dulu. Sekejap lagi papa pas. Tapi tak nak naik. Saya. Sorang-sorang. Ada pi. Gini. Nak naik dulu tak apa. Go. Saya je cakap dia ada tu kaf. Mesti doa Go. Pasal Kak Angah nak naik. Nak turun dulu tak apa. Naik je lah. Naik lah. Tunggu, saya takut. Takutlah. Pegang dia elok kat dalam. Okay. Siapa suruh naik? Tengok ni. Look at this. Look at this. This is my sister. Wow. Tak luar ni. Ya. Wish. Boleh ke? Ini. Mama. Aku takut. Nak turun. Kes. Di loteng lah. Estate. It's so cool to look outside. Turun macam ni. Pusing balik. This is good. Macam ni. Okay. Boleh tak? I'm a brave. Good. Tada! Takutlah duduk atas. Kenapa? Slowly. Tak ada apa pun. Saya tahan doa. Okay, good. Mama. Tu bukan topi. Itu tudung saji. Tudung. Ni tudung Malaysia. Tudung saji je. Plastik kan? Tapi ada something yang tak berapa plastik. Plug. Kad raya. Ada kat raya. Ada tu. Mama, kat raya. Mama. Ni bukan kad raya. Ni sampul duit raya. Sampul raya. Okay. Nanti kejap I just found a painting. Oh, let me go here first. Wait, where's the painting again? Why is his face just... Wait, the painting is moving. Oh no, the painting is moving. I'm scared. The painting is moving. Okay. Nak beli ni Sebelum tinggalkan muzium, wajib beli oleh-oleh tanda pernah ke sini. Unik, semuanya dilukis tangan oleh kartunis Dan. Kartunis untuk majalah Batu Api dulu-dulu. Apakah bangunan yang cantik ini? Library. Library saya dah lawa. Kompleks mahkamah. Ramah pun saya dah lawa. Wow. Boleh masuk dalam kan? Ramai orang. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. Naik 4 tingkat. Sampai atas baru nampak ada lift. Oh, 4 tingkat ke tempat solat perempuan? 1, 2, 3, 4. Ada 1 tingkat dia tapi kena naik tangga tu 4 tingkat. Selesa. Kapet dia sedap betul. Kapet tebal. Dia punya ruang cermin besar. Ya. Tapi tak bolehlah nak rakam nampak aurat orang. Best pula guna benda ni. Tapi okey walaupun burung kan ada. Tapi tak ada contoh burung kat sini. Dia jaga bersih. Dia cuci masa. Masjid Seri Sendayani, Masya Allah, memang cantik. Sangat sesuai jadi tempat photoshoot pengantin. Kawasan luas, bangunan kompleks masjid warna putih krim, dihiasi taman hijau macam ni, sejuk mata memandang. Ya, kita lah. Dia buat makan orang lepas kat lembah. Oh. Dewan serbaguna. Labu. Sebelum bergerak pulang ke Kemaman, kami nak singgah makan makanan rare yang rasanya tak ada kat tempat tinggal kami, iaitu cendol sagu rumbia. Ni kat baki dah. Dalam tu. Kat mana? Kat mana ni? Dekat Nama tu yang dekat brand warna kuning. Oh, saya tahu. Kita kat cendol sagu rumbia. Nak makan cendol sagu rumbia. Saya suka. Oh, dia packing macam ni. Tu apa kan nak mi? Itu yang luxury. Kan. Ni apa? Cendol. Cendol tu. Hari ni hari Sabtu kan? Ada weekend terus masak cendol ni. Betul. Betul datang ni. Makan sini. Nampak. Ori pandan. Ori 2, pandan 1. Edisi tak? Edisi ada? Edisi 1. Ori 2, pandan 1, edisi 1. Itu je? Okey, sebelah Durian ada tak? Cendol durian ada. Mangkuk ni 15. Yang 1 ori tu tanpa cendol durian. 1 ori, 1 cendol durian. 1 durian, 1 ori, 1 campur, 1 edisi. Tu, add on pulut. Semua boleh add on pulut lah. Edisi nak juga ke? Edisi tak payah. Edisi tak ya. Itu je. Ambil sebelah Menurut abang ni, diorang buka weekend je. Hari biasa bekerja hakiki. Semoga perniagaan terus berkembang maju. Okay, rasanya cendol sagu rumbia add on durian. Durian. Wah, kita try ni dulu. Original. Try yang original. Sagu rumbia original. Macam mana? Apa beza dengan cendol biasa? Dia macam pelik. Tapi yang biasa pun macam pelik juga. Dia beza. Dia lagi kenyal. Kenyal. Apa yang pelik? Plain. Plain. Dia rasa pelik.
Memanglah plain. Kena kacang air gula. Mulut ni sedap. Kacang air gula dulu. Boleh. Hat makan apa, Hat? ABC. ABC. Sedap. Han nak rasa? Hijau ke? Yang hijau ke yang coklat tu? Yang hijau. Sama. Dua ada kan yang hijau? Jangan lap dengan tu. Kakak ambil tisu 2. Bagi kat Fihat. Okay, rasa yang durian pula. Durian. Sedurian lah, lama tak makan durian. Durian lain-lain. Bukan durian Musangking. Durian apa satu lagi tu? It's okay, it's okay. D24. Bukan D24. Sedap ni sebab mungkin air gula dia sedap. So dia punya santan tu banyak. Lemak dia okey lah. Cuma jangan kacau sangat. Bila kacau sangat dia Manis. ni tak. Dah, nak lagi. Macam mana rasa? Ha? Tasty? Kita tak add on jagung kan? Okay, sekali dengan durian tu memang dah ada gambar dia. Dia kenyal lah. Kalau cendol biasa tu dia lembut. Yang ni dia kenyal. Sedap kan? Durian dia sedap kan? Durian tu durian. Oh. Okay, apa? Sedap tak? Sedap? Lagi? Pedas ke tak? Oh. Suasana pun nyaman je. Oh. Jadikan orang Melaka buat rasa Penang. Ke tak cukup Penang? Cair sikit je. Cair sikit. Tapi sedap je. Tu kena kacau lagi. Pedas tak? Do you remember seeing vacuum cleaner? Vacuum cleaner? They suck. Mama. Okay. Ni bihun sup ada apa? Bawang goreng, sayur-sayur, fish cake. Ada apa lagi lauk dia? Ayam. Ayam. So, bihun dia banyak. Banyak. Penuh. Dia punya kuah tak sakit sangat. Sabar Hat. Dia bawang goreng sedap. Banyak juga dia tak bawang goreng kan? Cendol ni bila tambah durian dia jadi ekstra manis sikit lah. Nak add on air batu kisar. Sebab air batu kisar dah cair. Tapi sebenarnya air batu kisar dia banyak je kan. Dia bagus lah sebab dia letak air batu kisar. Kadang-kadang cendol lain dia letak air batu ketul je. Kita order ais kisar tambahan tapi dia bagi free. Ambil lah. Sebabnya apa? Ais tadi banyak dah cair. So kita tambah ais. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang,
yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Hi! Don't forget to like and subscribe. We also ordered dumbbells. We ordered. And then don't forget to comment and like and subscribe. Remember, we want to hit the 1,000 likes and subscribers. Bye!